Hai, salam sejahtera semua. Saya Syukran Namaja dari Pusat Pengajaran UUM Negeri Sarawak ingin menyampaikan mesej berkenaan dengan rasuah sebagai jenayah Pulau Putih. Maksud rasuah. Rasuah adalah satu perbuatan penyalahgunaan amanah dan kuasa demi keuntungan pribadi. Ia dikategorikan sebagai jenayah Pulau Putih kerana dilakukan oleh individu berautoriti, profesional atau yang berjawatan tinggi. Rasuah juga telah berlaku secara senyap, terancang dan sering terselindung melalui prosedur rasmi. Mengapa rasuah termasuk dalam jenayah Pulau Putih? Yang pertama pula, pelaku mempunyai akses eksklusif kepada semua maklumat, proses atau kelulusan. Memanipulasi pada keputusan penting seperti tender, lesen, kontrak dan peruntukan. Kesan kerugian yang besar tidak akan kelihatan secara langsung. Berikut adalah contoh-contoh kes rasuah. Yang pertama pula adalah penyelewengan dana. Sebagai contoh, projek jalan raya yang dibayar pada kos berlipat ganda berbanding nilai sebenar. Contoh kes kedua pula adalah suapan perolehan. Pemekar telah memberi komisen yang gelap untuk memenangi tender walaupun barangan yang diberikan tidak berkualiti. Contoh kes ketiga pula adalah penyalahgunaan kuasa. Pegawai telah meluluskan permit hanya pada pihak yang telah memberikan hadiah ataupun imbuhan. Contoh kes yang keempat pula adalah manipulasi laporan. Menutup salah laku kewangan dalam audit bagi melindungi rakyat atau kepentingan diri sendiri. Di sini kita dapat lihat kesan rasuah terhadap institusi. Integriti organisasi runtuh apabila keputusan ditentukan oleh sokongan bukan secara merit. Sistem pentadbiran akan menjadi perlahan, tercekap dan tidak boleh dipercayai. Budaya takut bersuara akan cetus kerana pegawai berintegriti dibisukan. Ia akan menjadikan institusi tidak stabil dan mudah dipengaruhi kepentingan pribadi. Kesan rasuah terhadap masyarakat pula adalah kualiti hidup terjejas apabila peruntukan pembangunan bocor. Kemudahan awam akan terbengkalai atau dibuat secara ala kadar. Peluang pekerjaan dan penjagaan juga tidak akan adil. Sebagai contoh, yang dibayar suapan akan diutamakan untuk mendapatkan kelebihan. Rakyat akan hilang kepercayaan terhadap sistem, mewujudkan rasa apati dan ketidakpedulian. Kesan rasuah terhadap negara pula adalah seperti pelabur asing akan menjauhi negara kerana terdapat risiko dan ketidakpastian. Ekonomi juga akan terbeban dengan kos kritisan dan projek tidak produktif. Politik akan menjadi tidak stabil akibat perebutan kuasa dan kepentingan diri sendiri. Reputasi negara akan tercela di pentas global. Bersamalah kita menolak amal rasuah. Tolak rasuah dalam apa sahaja bentuk walaupun dianggap kecil. Didik keluarga, rakan-rakan dan komuniti tentang bahayanya rasuah. Laporkan salah laku melalui saluran yang sah dan lindungi pemberi maklumat. Jadilah watchdog yang peka, berani bertanya dan menuntut ketulusan dalam setiap keputusan awam. Ingat semua, rasuah tidak akan berlaku secara tiba-tiba. Ia bermula apabila kita memilih untuk diam. Bangsa yang berintegriti tidak akan menunggu perubahan. Mereka akan mencipta dan mengajak semua untuk memilih integriti pada setiap hari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.